Telur separuh masak, telur 3 suku, telur rebus, semua tu adalah favourite aku. Jadi untuk nak memudahkan isteri aku buat benda-benda semua tu, aku dapatkan satu steamer telur. Aku tak tahu nama dia apa, tapi dia boleh menjadikan telur-telur yang tak masak tu menjadi masak dengan sangat sempurna dan sangat mudah. Dalam beg kuning kat bawah, ini kecil je dia punya penutup. Dia ada kolej ni dia ada tempat untuk letak telur. Ada 4 biji telur yang kita boleh letak, 1 2 3 4. Ini adalah dia punya periuk dia. Periuk ke? Kita panggil apa? Steamer. Steamer ke periuk ke? Macam itulah lebih kurang. Plug 3 pin. Sangat mudah lah kalau kita nak gunakan kat mana-mana plug kat rumah kita. Kalau korang tengok ada 6 jenis masakan telur yang kita boleh buat guna periuk daripada poni ni. Letakkan saja telur kat dalam ni, kita letak macam tu. Lepas tu letak air dan kita tutup. Lepas tu kita pilihlah nak buat macam mana. Nak steam telur ke, yogurt telur ke, egg custard ke, spring egg ke, hard boiled egg ke. Semua tu kita boleh buat gunakan periuk telur ni. So kalau korang suka telur, dapatkan benda ni dalam beg kuning kat bawah. Memang sangat malas. Untuk next video aku akan buat tutorial cara-cara nak masak telur gunakan periuk telur ni.